Halo, hai semua, selamat berpuasa. Hari yang kedua, 30 hari, 30 resepi. Jom kita buat gulai ayam untuk yang selalu makan dengan nasi dagang tu. Walaupun kita bukannya orang Pantai Timur, tapi bila makan ni memang sedap tau. Terima kasihlah yang kongsi resepi ni. Jom kita mula. Bahan-bahan yang Aira blend ni adalah bawang putih, bawang merah, halia, lengkuas dengan kunyit hidung. Mula-mula korang panaskan minyak, lepas tu korang tumis 4 sekawan bersama dengan cili kisar hingga naik bau. Masa ni kalau korang nak kuat api, korang kena jaga tau. Kalau tak, nanti dia merecik-recik. Lepas tu baru korang masukkan bahan yang korang dah kisar tadi. Korang kacau-kacau bagi sebati, tumis hingga pecah minyak. Lepas tu baru korang masukkan rempah gulai ni. Jangan lupa dapatkan rempah gulai nasi dagang ni daripada Hexza. Memang sedap dan mudah tau. Lepas masukkan rempah tu, korang kacau-kacau bagi sebati sampai dia naik bau. Lepas tu korang masukkanlah ayam. Lepas kita dah masukkan ayam tu, korang masukkan pula santan. Santan ni masukkan separuh je dulu tau. Lepas tu korang tutuplah periuk tu. Nak bagi ayam tu empuk. Bila dah empuk mendidih macam ni, masukkan pula air secukupnya. Jangan banyak sangat, cukup sampai bahan-bahan semua tenggelam je. Lepas tu gula melaka, asam keping, kerisik dengan lebihan santan tadi. Korang kacau lah bagi semua bahan tu sebati. Lepas tu korang tutup kejap, tunggu dia dah mendidih tu, dah kira masak lah. Masukkanlah telur rebus dengan cili merah. Lepas tu masukkanlah garam. Siap pun. Selamat mencuba semua.